Hai guys, kita review kereta yang paling hot sekali di dalam Motor Show Malaysia Auto Show 2025. Kereta ni, tunggu daripada pukul 2, sekarang pukul 5 lebih baru dapat tengok. Orang dah kurang, 2-3 orang. So ini ialah Tiggo Cross yang akan lawan dengan Proton X50 dan Ativa. So dia masukkan warna-warni macam ni. Tak apa-apa nampak bentuk kereta kan. So tak apa, lebih kurang itulah bentuk rawat rupa dia. Hanya yang ini cross, yang itu PHEV, Cherry Super Hybrid. Yang ini bukan, yang ini engine petrol yang biasa. So kita tengok ada abang-abang kat dalam kereta. Kita tengok di belakang kereta. Ini rupa dia. Rupa dia cantik. Memang sangat cantik. Kau boleh angkutlah basikal dan lain-lain. Yang ini hybrid, tahu hybrid. So tak tahu kenapa, apakah perbezaannya. Mungkin sama, nanti kita tengokkan. Tak ada spec sheet, tak ada apa. Kereta ni baru launching hari ni. Memang ramai lagi orang yang tengah tengok kereta ni. So warna putih, ini rupa dia. Baru boleh nampak rawat rupa kereta. Ada sikit macam Hyundai Tucson. So di depan, yang ni dia ada spec sheet. So kita tengok Tiggo Cross. Tiggo Cross panjang dia 4318. So memang pendek daripada kereta-kereta biasa. Datang dengan engine 1.5. Dia ada dua 1.5 turbo. Boleh nampak 1.5 turbo, 6 speed DCT ataupun 1.5 tambah dengan HET, iaitu HEV lah ataupun hybrid lah. So 4318, 1830, lebar dan tinggi 1670. Boleh tahan. Wheelbase 2610. Pendek sedikit sebab dia memang saiz pendek. Dia punya power engine engine yang biasa 147 PS, 210 Nm torque. Tak kalah orang. Ada 3 driving mode, Eco, Normal, Sport, ataupun di sebelah PHEV atau hybrid dia bukan PHEV lah, dia HEV. Dia tak boleh plug in. HEV ialah bateri mati, tak boleh plug in, tak boleh charge. Faham tak? So dia ada 2 drive mode saja, Eco dan Sport. Menggunakan McPherson strut suspension di depan, torsion beam di belakang. So sama dengan Ativa dan juga Proton X50. Size rim kalau petrol 18 inci, kalau PHEV 17 inci. Semua lebih kurang kereta-kereta China punya spek lah, barang-barang dia. Barang-barang dia ada 2 display 10.25 dan ada 540, ada wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto, ada 6 speakers dan safety dia ada airbag 6, ada brake assist, electronic stability control, hill start assist, emergency brake assist, traction control dan TPMS, tire pressure monitoring system. Dan dia ada ADAS dia ada lane departure, blind spot, door opening, rear cross traffic alert, rear collision warning, intelligent headlight control, lane change assist, emergency lane keep, dia ada lane departure prevention, multi collision, adaptive cruise control, forward collision warning, autonomous emergency braking, traffic jam assist, integrated cruise control dan juga smart vehicle speed. So memang banyak feature untuk ADAS dia. So tengok bahagian depan dia ada LED DRL sebelah kanan dan rupa pun lebih kurang macam si Ativa. Muka depan ada tak? Ada rupa macam Ativa. Dan dia punya boot kontot sedikit lah. Boot dia kontot sedikit. Dia punya tayar brand China lah, Cylon. Saiz 215/60R17. Sebab yang PHEV dia yang HEV ni hybrid, dia kecil sikit. Tapi kau tengok dia punya wheel well tidak ditutup rapi lah. Ini ialah kereta segmen apa, betul tak? Segmen kecil. So dia tak cover habis. Di tepi kalau warna putih boleh tahan cantik. Dan warna putih dia ada pearl ada pearl effect. Jom kita tengok belakang. Lampu di belakang.
Boleh tahan juga. Lampu moden lah, lampu moden. So rupa belakang dia tak berapa besar. Dan kita masuk ke dalam JR dalam, tak kisahlah, kita masuk je. Kita kacau dia punya review. Okey, rupa pintu soft touch, brush aluminium ala plastik. Faham tak? Sebenarnya plastik lah, nampak macam brush aluminium. Door handle tajam gila boy. Door handle tajam gila. Lock unlock. Dan sebelah bawah fork slider jugalah. Fork slider Dan kau tengok kereta yang murah sikit, dia punya butang-butang semua plastik lah. Plastik dan hard plastik. Speaker pun bukan Sony boy. Speaker Tigo je. OEM speaker OEM. And then nasib baik dia baik sikit. Kenapa? Dia punya control adalah elektronik dan ada lambar support tau. Dia punya pedal minyak. Dan kau tengok bawah boleh letak sikit barang. Bawah boleh letak sikit barang. Ada power socket. Dan seat dia macam mana? Ada piping warna putih. Seat dia seat kulit, tapi kulit buatan manusia. Dan macam semi bucket lah. Semi bucket seat sikit. Pemandangan kokpit anda, tengok. Cantik. Kita masuk ke dalam. Ini steering macam steering J-Cool juga, tapi dia tak ada touch. Dia punya semua butang lah. Sebab kita murah tak boleh buat. Dan dia punya signal stop, dia punya wiper stop. Dan ada dua skrin. Ni macam kereta jetua, macam kereta apa nama tu, yalah, kereta jetua lah, lebih kepada jetua. Tapi yang ini semua gloss black. Cap jari. Kau kalau bawa skandal, make sure dia tak pegang, ataupun kau ada microfiber kain, dia dah tinggalkan kereta, kau lap. Nanti bini kau nampak guna cap jari untuk detect boy, siapakah skandal anda. Semua touchscreen touch. Dan untuk aircon lah. Tapi yang ini radio. Dia punya start stop di sini. Dia punya aircon. Dan bahagian atas ni ada sedikit brush aluminium, tapi sebenarnya plastik. Yang itu ada speaker ke? Speaker kecil lah. Material soft touch, lebih baik daripada Ativa. Okey, tak ada borderless. Tak ada borderless. Dan menggunakan masih sistem yang lama. Tak ada lampu juga. So bergantung pada lampu yang ini lah. Lampu yang ini. Driver ada tak? Biasa kereta macam ni budak perempuan yang bawa. So mesti ada ini untuk make up, lipstick dan lain-lain. Okey, kalau kau kali pertama jumpa channel Uncle, kau tekan like, share, subscribe lah. Bahagian atas macam material biasa lah kereta-kereta kita. Di bahagian ni ada satu lubang. Lubang nak letak apa? Handphone. Okey. Dalaman tak ada aircon. Ini kereta murah, tak ada aircon. Dan dia punya glove box, okey, glove box hard plastik lah. Hard plastik. So pada korang yang daripada Ativa tu dah 3-4 tahun, dah hampir masa nak tukar, boleh pertimbangkan kereta ni kalau harga dia memang kompetitif lah. Dia ada apa? Ini dikirakan upgrade lah. Upgrade kenapa? Sebab dia ada ambient lighting tau. Ativa aku ada, X50 aku ada, tak ada kan? So dah rasa barang-barang ni semua memang soft touch lah. Kau boleh slot kau punya access card di sini. Dan kita tengok ruangan belakang pula. Kalau depan tempat duduk Uncle, belakang hard plastik lah. Hard plastik, plastik. Dan ini fork slider lah, hard plastik di bawah. Okey, tempat duduk macam ni. Ini rupa tempat duduk dia. Depan ada bucket seat, ada satu lubang. Dan kita masuk. Duduk agak menegak, tapi Uncle tengok ada selesa tak? Okey, ini kereta kecil Kereta kecil untuk orang daripada Ativa. Okey, ini memang upgrade untuk Ativa. Kenapa? Sebab ada aircon kat belakang. Korang yang pernah duduk Ativa, kau tahulah belakang panas. Korang tak percaya. Kepala 5 jari lebih boy. Walaupun kereta kecil, dia punya headroom memang terbaik. Legroom, dia punya legroom ada kalah sikit. Tapi kita dah over. Tapi masih boleh duduk. Kalau Uncle bawa orang tinggi macam Uncle, boleh duduk di belakang. Pemandangan kokpit anda, tengok. Ini pemandangan kokpit anda lebih cantik daripada Ativa ke? Tapi mungkin skrin dia lebih kecil sikit daripada Ativa. X50, siapa yang bawa X50?
adakah skrin dia lebih kecil ataupun lebih kurang sama. Tapi dia punya B-pillar tak ada kaca tak ada kaca, di mana akan rasa gelap dan dia pun tak ada panoramic roof. So akan rasa gelap sedikit. Dan untuk kendalikan kereta bahagian ini, adakah dia akan macam Mazda 3, dia akan block anda punya visibility. Itu tak tahu tak tahu. Di belakang kita nak tengok apakah rasa dia. Kita buka lagi. Ada power boot. Jangan harap lah. Jangan harap. Tiggo 8 pun tak ada power boot. Yang ni mana ada power boot? Betul tak? Okey. Tapi ruangan boot agak besar berbanding Ativa. Besar sedikit. Tapi dia ada bonggol kat sini. Apa hal Mungkin untuk dia punya bateri lah. Bonggol dia untuk bateri. So walaupun nampak seakan-akan lebih besar, tapi dia ada bonggol. So dengan bonggol tu tak adalah, tak ada besar sangat, sebab bonggol tu akan mengacau. Kita boleh masuk satu bag 24 inci di sini saja. 28 susah sikit, kena adjust lah. Lampu pun lampu kuning. Lampu kuning ada power socket satu. Itu je. So dia punya tonneau cover dah hilang. Tak tahu mana dah pergi. Ini dia Cherry apa? Cherry Tiggo Cross. Cherry Tiggo Cross. So tengok saiz lebih kecil lah. Okay, kita tengok Amoy tu duduk, adakah dia rasa kecil tak? Tak kecil, agak besar. So boleh tahan lah, boleh tahan. Sebagai sebuah kereta upgrade daripada Iris, Myvi, anda boleh upgrade kereta ni. Ativa memang boleh nampak lebih mewah dan lebih cantik sedikit. Kalau anda upgrade Cross, anda sudah jimat lah. Kalau anda upgrade anda upgrade Cross HEV, anda sudah jimat petrol. Tapi kalau anda upgrade Cross yang biasa, kita tengok dalaman. Apakah rupa dalaman dia? Petrol dengan HEV adakah perbezaan? Tak ada, sama aja. Okey, hanya dia punya engine yang lain sikit, ada motor tambah, bukan motor, tambah bateri saja. Hybrid dia tambah bateri saja. Tapi dia tak ada gear shifter yang crystal so Kak Ros tak sukalah. Sama aja. Hybrid Tiggo Cross dan Tiggo HEV sama aja. So seat belakang pun sama, seat depan pun sama, ruangan pun sama, bahagian atas pun sama. Hanya dia punya bateri lah, dia ada tambahan satu bateri. So bateri dia saya nak tengok, Angka nak tengok berapa besar bateri. Sekejap, Angka kena buka cermin mata. Bateri, sabar. Dia tak bagi saiz bateri lah. Dia tak bagi saiz bateri. Tak ada, dia tak bagi saiz bateri, minta maaf. So tangki dia 51 liter dan consumption dia agak rendah tau, 6.3 liter untuk 100 km. Tapi dia tak bagi saiz bateri, so kita tak tahu berapa jauh dia boleh jalan untuk hybrid. So yang ini Tiggo Cross, yang ini Tiggo Cross CSH Cherry Super Hybrid. Okey, pergi tengok video semalam. Tiggo 8 CSH kita dah review, Tiggo 7 CSH kita dah review. So saiz mana yang anda nak? Saiz Ativa, saiz Proton X90, saiz Proton X70 di belakang. So jumpa lagi, jangan lupa tekan like, share, subscribe dan support channel kita. Bye bye.